Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung muka surat 117. Okey, masih lagi dalam bab adab makan, adab makan, iaitu berkati rezekiku. Okey. Okey, ini 117. Okey, soalan dia kelaskan. Kelaskan macam mana? Kelaskan adab makan dan minum. Okey, adab makan dan minum. Kelaskan. Yang pertama sebelum. Kelaskan, asingkan. Sebelum, semasa dan selepas makan. Apa yang perlu kita buat sebelum makan? Apa adab yang perlu kita buat semasa kita makan? Dan adab selepas makan. Okey, ini contoh yang sudah diberi, iaitu membasuh tangan hingga bersih. Okey, ini adalah kita kena tulis jawapan dia untuk sebelum. Okey, membasuh tangan hingga bersih. Semua jawapan ada di atas. Okey. Membasuh tangan hingga bersih, yang ni. Maksudnya yang ni tak perlu tulis dah. Okey. Kita baca ayat yang pertama. Gunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Okey, sebelum tu, Ustaz nak ingatkan, untuk cari jawapan, kita boleh tengok, kita boleh rujuk buku teks muka surat 117. Okey. Okey, gunakan tangan kanan. Kita akan menggunakan tangan kanan sebelum ke semasa? Semasa makan. Semasa makan kita akan gunakan tangan kanan. Okey, anggap semasa makan. Okey, yang ni satu. Ni semasa. Semasa makan kita akan gunakan tangan kanan. Okey, tulis yang ni di nombor 1 ini. Okey. Kemudian, okey, pause lah untuk kamu tulis. Kemudian duduk dengan tertib. Duduk dengan tertib. Sebelum ke semasa? Takkan selepas. Mestilah sebelum makan. Sebelum makan kita duduk dulu, bukannya semasa makan. Semasa makan kita makan-makan baru kita duduk. Tak, salah. Sebelum makan kita mesti duduk dengan tertib. Okey, maksudnya yang ni, duduk dengan tertib ni, tulis di sebelum makan. Yang ni sebelum. Tulis nombor 2. Ustaz, ini rujukan je. Tulis yang ni di sini. Faham? Senang sahaja. Okey, kemudian kita tengok yang ni. Membaca doa selepas makan. Kalau selepas maksudnya nampak sama kan? Mestilah sini. Membaca doa selepas makan. Okey, 3. Tulis dekat sini selepas makan. Okey, seterusnya elakkan meniup makanan. Elakkan meniup makanan. Jangan tiup makanan semasa makan. Masa kita makan tu, tidak digalakkan untuk kita tiup makanan kita yang tengah panas tu. Biar kita kacau-kacau sikit, biar makanan tu sejuk dengan sendiri. Tak perlu kita tiup. Okey, Ustaz akan tulis 4. Tulis semasa kat sini. Elakkan meniup makanan di kawasan, di bahagian semasa. Okey, seterusnya memuji Allah. Memuji Allah tu maksudnya kita bersyukur kepada Allah, kita ucap terima kasih kepada Allah, kita ucap alhamdulillah selepas kita makan. Ucap alhamdulillah ni selepas kita makan. Okey. Tulis dekat sini. Okey, seterusnya membaca doa makan. Membaca doa makan. Maksudnya sebelum makan. Sebelum makan kita baca doa makan. Tulis dekat sebelum ni. 6 ni di sini. Okey. Ni membaca doa makan. Okey, seterusnya tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan.
tidak mencela makanan. Okey. Tidak mencela makanan tu maksudnya janganlah kita cakap makanan ni tak sedap, tawar, masin. Okey. Ini biasanya berlaku pada dua perkara. Yang pertama semasa makan. Yang kedua selepas makan. Semasa tu maksudnya kita tengah makan tu, kita cela makanan tu. Kita cela makanan tu. Kita tak puas hati, kita cakap makanan ni macam-macam lah. Dan yang kedua kita akan cakap, selepas makan pun kita akan cakap juga. Tidak digalakkan. Kita makan, bersyukur apa yang Allah beri kepada kita. Jadi antara semasa dan selepas, tadi Ustaz tengok tidak mencela makanan ni lebih sesuai untuk kita letak di kawasan selepas makan. Okey, tidak mencela makanan selepas makan. Sebenarnya semasa pun betul juga. Tapi untuk jawapan yang diberi ni, baki jawapan ni lebih sesuai untuk kita letak tidak mencela makanan di kawasan selepas makan. Okey, ni tulis ni di sini. Okey. 7. Okey, last sekali mengambil makanan yang paling hampir. Mengambil makanan yang paling hampir. Okey, ini adalah semasa makan. Semasa makan kita ambil makanan yang dekat dulu, baru kita makan. Okey, yang akhir sekali ni berbaring ketika makan. Berbaring ni memang tak ada kaitan lah, jadi tak perlu tulis langsung. Bukan adab makan pun. Adab makan duduk dengan tertib. Okey, yang ni 8 ni tulis di sini. Okey, faham? Okey, kita tengok sikit. Okey, yang ni selesai lah. Muka surat 117 ni. Okey. Kita tengok muka surat 118 pula. Kita tengok sikit 118. Okey. Pilih dan warna. Pilih dan warnakan. Okey, nak warna yang mana? Contoh. Yang ni. Warna dekat kawasan ni. Warna-warna je yang putih-putih ni warnakan je. Okey. Ini adalah adab-adab makan dan minum. Adab-adab makan dan minum. Yang pertama, adab makan ke kita buang makanan yang tak habis ni? Bukan. Jadi tak perlu warnakan. Tak perlu warnakan. Nombor 1 ni tak perlu warnakan. Jangan membazir. Okey. Yang kedua, tengok ni. Buat apa? Angkat tangan untuk membaca doa. Jadi maksudnya kena warnakan yang ni. Okey, warnakan. Yang ketiga, ni makan kan? Makan sambil berdiri. Adab ke? Bukan adab makan. Jadi tak perlu warnakan. Okey, yang keempat. Okey, ni paip air, ni tangan. Membasuh tangan. Membasuh tangan adalah adab makan. Okey, yang kelima. Ini gambar yang kita pernah tengok dalam buku teks dan buku aktiviti sebelum ini. Iaitu gambar makan guna tangan kanan. Okey, ni tangan kanan. Jadi, makan menggunakan tangan kanan adalah adab ke bukan adab? Adab. Warnakan juga yang ni. Warna lah. Warna makanan ni, warna meja ni, warna tangan, kulit dia, belakang ni. Okey. Dan akhir sekali, ini dah selesai makan. Kita baca doa. Okey. Jadi kita warnakan. Okey. Alhamdulillah. Yang Ustaz tanda ni, Allah. Yang Ustaz tanda ni, tanda betul ni perlu warnakan. Yang pangkah ni tak perlu warnakan. Faham? Okey, itu saja untuk muka surat 118. Okey, terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.